Adakah anda rasa gelisah? Rasa seperti ada sesuatu yang tidak kena, seolah-olah anda tersekat dalam satu babak hidup yang sama, diulang-ulang tanpa henti. Mungkin anda rasa letih, kecewa, atau seperti ada satu tenaga besar yang cuba untuk keluar dari dalam diri anda, tetapi anda tidak tahu bagaimana. Jika ini resonasi dengan anda, ketahuilah bahawa apa yang anda alami bukanlah satu kegagalan. Ia bukan tanda bahawa anda telah melakukan kesilapan. Sebaliknya, ia adalah satu isyarat yang sangat jelas bahawa sistem operasi dalaman anda, iaitu cara anda melihat dunia, kepercayaan yang anda pegang dan identiti yang telah anda bina selama ini, kini sudah lapuk. Ia sedang bersedia untuk satu naik taraf yang menyeluruh. Segala perasaan tidak selesa itu adalah glitch yang menandakan sistem lama sedang runtuh untuk memberi laluan kepada sesuatu yang baru dan jauh lebih berkuasa. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang akan berlaku kepada anda. Ia adalah sesuatu yang akan muncul melalui anda. Ini bukan tentang peristiwa luaran yang akan mengubah hidup anda secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia adalah penentu ukuran semula tenaga dalaman, satu anjakan kesedaran yang telah lama anda persiapkan tanpa anda sedari. Setiap gerak hati yang pernah anda rasai, setiap visi tentang masa depan yang lebih baik yang pernah melintas di fikiran anda, setiap saat anda tahu anda dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar, semuanya adalah sebahagian daripada persediaan ini. Anda telah membina landasan untuk detik ini selama bertahun-tahun. Dan kini, kita sedang menghampiri satu titik penumpuan. Tarikh 24 Oktober ini bukanlah sekadar tarikh biasa dalam kalendar. Ia adalah simbol satu portal atau ambang getaran di mana semua persediaan dalaman anda akan bertemu dengan peluang luaran. Bayangkan ia sebagai satu saat di mana frekuensi pribadi anda sejajar dengan sempurna dengan frekuensi alam semesta, membolehkan anda membuat satu lompatan kuantum ke hadapan dalam evolusi pribadi anda. Ini adalah detik di mana pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka luas untuk anda. Proses ini bukanlah tentang meninggalkan masa lalu atau menjadi orang lain. Ia adalah tentang integrasi. Ia adalah tentang menyatukan semua bahagian diri anda, bahagian yang terluka, bahagian yang bijaksana, bahagian yang keliru dan bahagian yang berani menjadi satu keseluruhan yang harmoni dan koheren. Apabila anda berhenti menolak atau menghakimi mana-mana aspek diri anda mencipta satu keadaan koheren dalaman. Keharmonian inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan realiti baru. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda sebenarnya pada tahap getaran. Apabila anda menjadi harmoni di dalam, dunia di luar, anda tidak punya pilihan selain turut menjadi harmoni. Setiap cabaran yang pernah anda hadapi, setiap kehilangan yang pernah anda rasai, setiap kali anda jatuh dan terpaksa bangkit semula, semuanya adalah persediaan bertenaga. Pengalaman-pengalaman itu bukan untuk menghukum anda tetapi untuk mengembangkan kapasiti anda. Ia meregangkan bekas tenaga anda supaya anda boleh menampung lebih banyak cahaya, lebih banyak kuasa dan lebih banyak kebijaksanaan. Setiap kali identiti lama anda hancur, anda menunjukkan kepada sistem saraf anda bahawa anda boleh bertahan. Anda boleh bertahan dengan pembubaran ego. Anda boleh bertahan dengan ketidaktentuan. Dan anda boleh dilahirkan semula dengan lebih kuat. Perjuangan masa lalu anda adalah latihan anda untuk detik ini. Sekarang tiba masanya untuk mempercayai gerak hati anda. Minda sedar anda hanya memproses sebahagian kecil maklumat. Gerak hati anda atau intuisi adalah sistem pemprosesan data badan anda yang sangat canggih. Ia bercakap melalui perasaan, sensasi dan pengetahuan dalaman yang senyap.
Ia adalah suara jiwa anda. Dalam dunia yang penuh dengan hingar-bingar, suara inilah yang perlu anda dengar. Ini membawa kita kepada salah satu prinsip paling mendalam dalam fizik kuantum, kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda 2 menunjukkan bahawa zarah berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Tenaga bertindak balas kepada kesedaran. Ini bermakna ke mana sahaja anda menumpukan perhatian anda, di situlah tenaga anda mengalir dan mencipta realiti. Transformasi ini memerlukan anda untuk berhenti memerhatikan hidup anda dari perspektif masa lalu anda. Sebaliknya, anda mesti belajar untuk memerhatikannya dari perspektif diri masa depan anda, versi diri anda yang telah mencapai apa yang anda inginkan. Rasakan emosi mereka, fikirkan fikiran mereka, buat keputusan seperti yang mereka akan buat. Dengan melakukan ini, anda tidak lagi mengejar masa depan. Anda menarik masa depan itu ke dalam masa kini anda. Anda menjadi magnet getaran untuk realiti yang anda pilih. Perasaan tidak selesa yang anda alami sekarang adalah isyarat positif bahawa satu kejayaan besar sedang menanti. Perjuangan anda bukanlah satu beban. Ia adalah latihan yang diperlukan untuk mempersiapkan anda. Anda mempunyai kuasa untuk mengambil bahagian secara aktif dalam evolusi anda sendiri, bukannya takut kepadanya. Jangan tunggu sehingga anda mempunyai semua jawapan. Jangan tunggu sehingga keadaan sempurna. Kesempurnaan adalah ilusi minda ego yang takut untuk mengambil langkah. Bergeraklah ke hadapan dengan kejelasan separa. Ambil satu langkah kecil hari ini berdasarkan gerak hati anda. Apakah satu perkara, walau sekecil mana pun, yang dirasakan oleh jiwa anda betul untuk dilakukan sekarang? Lakukan itu. Setiap langkah yang anda ambil dari tempat kuasa peribadi dan penjajaran dalaman akan menghantar isyarat yang jelas kepada alam semesta. Saya sudah bersedia. Lepaskan identiti lama anda. Maafkan diri anda atas kesilapan masa lalu. Berterima kasih kepada versi lama diri anda kerana telah membawa anda sejauh ini. Tetapi fahamkan bahawa peranan mereka telah selesai. Anda tidak lagi ditakrifkan oleh cerita lama anda. Anda adalah kanvas kosong dan setiap saat adalah peluang untuk melukis karya agung yang baru. Pintu gerbang 24 Oktober ini adalah satu peluang. Ia adalah satu jemputan bertenaga. Alam semesta telah melakukan bahagiannya dengan menyelaraskan tenaga. Kini pilihan di tangan anda. Adakah anda akan terus berpegang pada apa yang biasa tetapi tidak memuaskan? Atau adakah anda akan mengumpulkan keberanian anda, mempercayai bimbingan dalaman anda dan melangkah melalui portal ini ke dalam kehidupan yang memang ditakdirkan untuk anda? Pilihan itu seperti biasa adalah milik anda.